Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal Bitcoin. Okay, bukan sebab aku dah lama tak cerita pasal Bitcoin, tapi sebab aku terjumpa satu artikel yang sangat-sangat menarik. Aku rasa kena share dengan korang. Okay, artikel ni ditulis oleh Caleb M. Brown dan dia cerita pasal 4 stages dalam Bitcoin cycle. Dia start dengan accumulation, lepas tu grow, lepas tu bubble dan juga diakhiri dengan crash. So, kalau Caleb M. Brown ni tak kita, dia cakap pasal teori ni, and teori ni betul, maknanya sekarang kita berada dalam fasa bubble and Bitcoin akan crash tak lama lagi. So, kalau kau jumpa video ni at the right time, aku nak sangat kau take note segala detail yang aku akan cakap nanti, sebab benda ni akan jadi sangat-sangat penting kalau kau plan nak invest dalam Bitcoin atau kau dah sememangnya pun invest dalam Bitcoin. Tapi macam biasa, sebelum aku start, apa benda tu Bitcoin? Okay, so kalau kau first time dengar pasal Bitcoin, jangan risau, aku akan explain macam kau budak tadika. Bayangkan saja, Bitcoin ni adalah satu jenis aset macam emas, tapi di dalam bentuk digital, meaning kau boleh beli dekat internet saja. Dia tak ada bentuk fizikal langsung, kau tak boleh sentuh dia. Tapi walaupun dia tak ada fizikal, dia dalam internet saja, dia sangat-sangat bernilai. Okay? Sekarang satu ketul Bitcoin kau boleh beli pada harga 104,000 USD, lebih kurang 450,000 ringgit. Mahal kan? Tapi walaupun mahal, harga dia ni tak semestinya kekal macam ni, sebab dia adalah satu high risk asset, meaning dia sangat volatile. Turun naik dia dengan sangat-sangat mendadak. Macam aku cakap tadi, sekarang harga dia adalah 104k kan. Tapi sebenarnya 2 bulan lepas saja, masa bulan April, harga dia adalah sebanyak 75k. Okey? Jauh beza, betul tak? Walaupun gap dia 2 bulan saja. Tapi 2 bulan lagi sebelum tu, masa bulan Disember, harga dia adalah 106k. Nampak tak? Turun naik dia macam mana? Tapi 2 bulan atau 4 bulan lagi sebelum tu, masa bulan Ogos 2024, harga dia adalah 54k. So, harga dia macam kau nampak agak fiu-fiu. Okay? Turun naik macam mood isteri aku sebelum makan breakfast. Tapi, percaya ke tak, Bitcoin ni adalah satu aset yang cyclical. Meaning dia ada cycle atau kitaran dia sendiri. Dia ada fasa menaik dia yang orang panggil bull market, dan juga dia ada fasa turun dia, which is orang panggil bear market. Okay? So, fasa ni biasanya berlaku dalam tempoh masa roughly 4 tahun, tak silap aku. Jadi, berbalik kepada artikel Caleb M. Brown tadi, dia orang cakap yang Bitcoin satu cycle ni akan alami 4 stages berbeza, 4 tahap berbeza. Stages pertama, dia cakap adalah accumulation. Okay, dekat sini harga Bitcoin akan berada di tahap terendah sekali yang kau boleh dapat. Dan kalau kau beli masa ni, which is bermakna kau ni investor yang sangat-sangat bijak, kau boleh dapat keuntungan luar biasa sebab harga dia sangat-sangat rendah. Keuntungan kau akan jadi paling maksimum. Lepas stage pertama ni habis, Bitcoin akan masuk pula ke stage seterusnya, which is growth. Dan dekat sini kau mula akan nampak harga Bitcoin slowly naik dan juga naik sampailah dia boleh tanding dengan harga tertinggi dia sebelum ni. Dan biasanya dekat stage kedua ni juga kau akan nampak satu event paling penting dalam cycle Bitcoin, iaitu halving. Okay? Halving, untuk mana yang tahu, adalah satu event besar yang mana reward Bitcoin akan berkurang jadi separuh untuk miner. So, bila supply Bitcoin di masa depan berkurang, demand tengah naik, of course harga Bitcoin akan naik. Hence dia panggil stage growth. Dan dekat sini juga kamu boleh nampak ramai orang mula notice pasal kenaikan harga Bitcoin ni, dan ramai orang mula start nak beli. Lepas semua benda ni berlaku, Bitcoin akan masuk ke stage yang ketiga pula, which is bubble. Dan dekat sinilah Bitcoin akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat sensitif. Okay? Harga dia boleh naik dengan sangat mendadak, tapi lepas tu dia boleh berlaku correction. Okay? Correction maknanya harga dia jatuh kepada harga sebelum ni. Dan lepas tu dia mula akan naik balik juga. Dan kalau kau perasan lah, fasa bubble ni lah adalah fasa yang mana
paling ramai orang akan beli Bitcoin, orang akan all in Bitcoin, orang akan FOMO dekat Bitcoin adalah fasa bubble. And kalau kau perasan, kita berada dalam fasa ni sekarang. Sebab kalau kau tak tahu, okay, baru-baru ni Bitcoin baru je capai all time high dia, okay, lepas tu dia buat correction dan lepas tu dia naik balik ke harga tertinggi yang baru. Exactly sama macam apa yang Keller and Brown ni cakap. So bila stage ketiga ni berada dekat kemuncak dia, dia akan terus masuk ke stage keempat, which is stage yang terakhir, iaitu crash. Dan dekat crash ni lah kau akan nampak ramai orang rugi sebab harga Bitcoin akan buat free fall. Kau boleh hilang up to 80% daripada investment kau bila berlaku crash. Contohnya macam cycle 2021 lepas, okay, harga kemuncak Bitcoin kalau kau all in adalah 69,000 dan dia jatuh 80% sampai harga dia jadi 15,000. So contohnya kalau kau invest all in 100,000 masa harga tertinggi dia, kau akan tinggal 20,000 lepas crash tu habis. Sebab tu dalam video yang lepas aku dah cakap, jangan anggap Bitcoin ni sebagai satu tempat untuk kau cepat kaya. Anggap dia sebagai satu long term investment yang high risk yang kau nak invest untuk 20-30 tahun. Alright. Dan aku dah lama invest dalam Bitcoin, aku dah cover awal lagi Bitcoin daripada stages awal dia sampailah stages sekarang. Aku sentiasa keluarkan video Bitcoin dan aku sentiasa percaya apa yang hati aku cakap pasal Bitcoin. Kalau aku rasa aku nak jual, aku akan jual. Okay? And macam video yang lepas aku cakap aku nak jual pada 100k, aku dah jual Bitcoin aku pada 100k. Okay? Aku letak screenshot dekat sini and aku akan tunggu dia crash dulu, barulah aku akan beli balik. Itulah strategi aku sekarang untuk hadap crash. Just for your information lah. And kalau kau nak follow apa yang aku buat, kau boleh just subscribe saja channel aku, turn on notification, and kalau aku buat video pasal Bitcoin, kau akan dapat notification tu dekat channel kau. Alright. So berbalik kepada tadi, satu soalan penting yang aku rasa kau mungkin nak tanyalah, bilakah cycle Bitcoin ni akan berakhir? Bila akan berlaku crash specifically? Okay, aku tak boleh nak jawab sangat soalan kau sebab aku bukan Pak Nujum Belalang apa semualah tu. Okay, aku boleh bagi estimation sajalah based on teori paling popular. And teori paling popular aku tahu adalah 500 days theory. Okay, 500 days theory ni cakap waktu yang sesuai untuk kau jual Bitcoin kau adalah 500 hari selepas halving. Coincidentally, dia juga boleh signal untuk kau beli, which is 500 hari sebelum halving. Kalau kau tengok lah dalam teori ni, okay, graf dia dekat sini, kau boleh nampak teori ni agak tepat lah. Walaupun aku tak suka nak cakap, tapi kalau dia bodoh tapi dia menjadi, okay, dia tak bodoh, okay, dia menjadi. Tu aja. So kalau ikut teori ni cakap, maknanya halving yang berlaku pada 20 April 2024, 5 hari selepas adalah dia akan jatuh pada 2 September 2025. So berapa bulan lagi lah. Video ni dipost pada bulan Jun, so maknanya ada dalam 2 bulan ke 3 bulan lagi untuk kau beli Bitcoin sebelum dia capai harga kemuncak dia and then dia crash. Dan harga yang mana Bitcoin akan crash, walaupun dia tak specifically cakap dekat sini, tapi aku dapat anggarkanlah dalam 150,000 USD per Bitcoin hingga 180,000 USD per Bitcoin. Itu range personal aku lah. Tapi kalau kau ada jumpa range yang lagi bagus, kau boleh ikut range yang kau jumpa tu. Alright, jangan dengar sangat apa yang aku cakap. Tapi crash ni tak akan berlaku pada September. Aku tak rasa pun dia akan berlaku pada exact month tu juga. Aku rasa dia akan tarik untuk berapa bulan lagi. So estimation yang paling tepat aku boleh bagi adalah pada hujung tahun ni atau awal tahun depan. Yang tu lah aku rasa akan berlakunya crash. So bila masa sesuai untuk kau beli? Sebelum hujung tahun ni. Bila masa jual yang paling optimal? Sebelum hujung tahun ni. Alright. Tapi aku nak ingatkan kau lagi, apa yang aku cakap ni cumalah ramalan saja, prediction saja.
tak semestinya dia akan berlaku, dan kalau dia berlaku, it's good for me. Tapi kalau tak berlaku, bukanlah pengakhiran dunia. Okay, so kalau kau nak invest dalam Bitcoin, always buat risk management sendiri, always research apa yang kau nak invest, bla bla bla, semua tu lah. So aku nak kau anggap Bitcoin ni sebagai satu aset yang long term, sebab aku sendiri anggap dia sebagai satu aset yang long term, dan kau kena buat DCA. Kalau kau buat DCA, kau boleh masuk Bitcoin ni dekat mana-mana stages pun, accumulation ke, growth ke, bubble ke, even crash sekalipun, tak ada masalah. Sebab bila kau buat DCA, harga tu akan sentiasa nampak murah. Maybe 150,000 sekarang nampak macam terlampau tinggi kan untuk seketul Bitcoin, tapi kalau kau tengok untuk long term horizon macam 30 tahun ke depan, harga Bitcoin mungkin akan capai sampai 500,000 per Bitcoin. So 150,000 sekarang nampak macam murah lagi. Betul tak? Tapi macam biasa aku selalu cakap, okay, ambil dan buat risk management sendiri. Letak 10% saja dalam high risk asset kalau kau nak buat DCA. Kalau kau nak push it sangat, maybe 15% daripada portfolio kau. Tapi itu maknanya kau ambil risk yang sedikit tinggi daripada orang lain lah. Macam aku sendiri, aku ambil 15% sebab aku selesa dengan 15%. Tapi aku buat apa yang aku suka saja sebab tu portfolio aku, and flexible untuk aku sendiri, sama macam kau juga. Alright? So, kalau kau nak invest dalam Bitcoin juga, aku recommend untuk kau cari tempat yang paling sesuai dekat Malaysia ni, which is dekat Luno lah. Aku sendiri dah guna Luno daripada 2016 lagi masa aku form 6. Memang sangat-sangat lama, dekat nak 10 tahun dah aku guna Luno. Dan aku recommend untuk kau guna juga sebab dia memang berlesen daripada Security Commission Malaysia. Dan kalau kau nak bantu support channel ni, kau boleh guna link aku dekat bawah untuk beli Bitcoin. Okay, kalau kau beli RM250 worth of Bitcoin, kau akan dapat RM75 extra. So, kau akan ada RM325 Bitcoin dengan letak RM250 saja. So, tu dah untuk 30%. Dan kau boleh bantu channel ni juga. So, aku sangat ucapkan terima kasih kalau kau beli guna kod aku atau link aku yang aku dah sediakan dekat bawah. Thank you so much. So, kalau kau suka video pasal Bitcoin dan kau nak update lagi pasal Bitcoin di masa depan, aku sentiasa buat video pasal Bitcoin from time to time. Subscribe saja dan kau akan dapat notification. Bantu juga aku untuk capai 100k subscriber sebab aku nak 100k subscriber. Aku nak pelik subscriber 100k tu dekat situ. So, please subscribe. Okay, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.